wean no cangkir boleh malu itu. Bro. Apa na ba amang? Kung lain no, labanan ni posisi ni mo. Bukan yang niang sih tuan raru mah. Kapag nahawaderang. Oh ya. Kung na ato store. Oh. Dua mah. Itu dua. Ako duduk. Ano man yung pulang ko? Lain. Dia mana lagi kau Oh, mari batai kau ikut sih baju. Wala ka ng uski, di ka tangang. Organ tak dalam, menyanyi tak ada, lagu tak ada keluar tu. Jadi nak kecilnya kalau nak dosa salah pulang. Kau itu lah tu. Cuma rasanya je, bikin nak doh je. Nah utarangan kini awak mau ikut jadana. Alah, lagi tarangan. Kini kan PPKM kau kayu panjang mah. Nang kecil pemerintah, alukan turun. Jadi nang kecil kat tangang, mah bro. Kalau nak dia bikin, nak usah pulang lagi. Supir serap banyak kan ni. Boleh ni. Supir serap kau je. Dia pokok supir serap lah je. Jadi berarti om nak nyobain kopi dulu nah, kopi lu. Kau kopi petang macam dua mah. Kopi petang mah. Kau dua sekotang kau dua. Kau yo. Adik masih lu makan belum kuih tu. Sabar. Ikut Tangguh tinggal. nak petang tu dah. Ya, petang lebih dua sikit om mah. Tak masalah itu lo kata ngah kau tadi petang. Balik nak kadi masak tak tu. Bisa lagi. Kita kebicaraan dengan menceh dari kau. Apa kalau? Apa serius kau? Iya, itu bahaya. Ini keadaan modeko, organ nak jalan. Lagu om nak lo jalan. Tak dulu. Habis tu dapat ni mah. Awak kejeng kau mah, mungkin om tu nak baraset alat roh. Tapi 2,5. Ayo, dulu ini ada doh. Nah itu hebat kan? Mesti setahun 6 bulan aku api jadi kau sedih. Api je lah. Apa ada menjualnya? Tikus Tidak kan tidak menjual kok. Kena tarik. Oh banyak dah. Ada lagi kecil. Kalau baru utang upaya 0,8. Nah, awak menyimpan ku mah. Ya. Kalau meminjam 0,77 tak barang pun. Ya. Ini bakal kalau mau bayar ku mah. Iya. Berarti lah kena blacklist ini. Itu bah ada om nah. Utang lu lunas itu, orang PPKM. Aduh, Itu juga ada suah. Itu tarik orang. enggak bisa digelapkan saya biar dah tahu. Wih, mah bisa. Kau negara hukum kau payah. RW ni serbu. RW saya buat. Itu RW kau dibuat nak boleh nyambil tiwak kau nanya lah yang nyerah dua je. oh tadi. Akhir dia panjang. Nak dia tahu apa yang ngecek ni kau. Lain. Awalnya nak ngecek tadi tu. Itu masuk. Hei, masih salah orang ngerti ya. Ngerti lah nya, awak kan orang lama. Nah, usahanya yang jual ni. Alai ngerti orang kan? Ngerti. Aku lo. Awak ke baca ke rumah Bonyong mah. Ya, Suruh ibah tu mah. lah siap kan? Alah, aku lo. Nang kecil patang gua ya, asa tu lo. Awak kata dia kan 500 berapa patang gua. Mau sekian lah. Ayo, pokoknya lebih lah. Nang kecil no, keputusannya dari instansi ko, awak berdua sini selama ini. Apa aja lo? Oh, dua pun tu lah lain betul. Hah? Lepas tu, sisi tu. Anak ya mana? Daripada mati lu apa? Kau tahu ini lain tu kau? Anak lu sekolah butuh kecil, butuh paket. Tak bisa lah. Jadi kalau dikit-dikit om, impact dari PPKM ko banyak apa dia nak. Banyak. Mau dia kini ko, awak PPKM nak lain dah ada tempat tu tak pasal dia mau anak. Itu pas tu. Apa kalau ikut je ah? Pas tu dia memang cipan-cipan tu yo. Tempat saja. Dia dibuat lagi Ya, secara pokoknya- langsung. Siapa dia tahu? Enggak, ada lo tu. Ada bersumpah lo tu mah kalau tikor itu mah. Lagi kecil enggak. Kan ada siu tu ah. Tak kira sumpah siu pitis dengan dia ko. Patah kan yang gitu. Besok rencananya kecilnya mah. Kalau mau 3 bulan ko dia bantu 3 juta seorang nih. Ya. Alah, aku pasti. Cuman lain dah rapid tu ah. Kau ya. Tadi dah. You. Betul Itu boleh kau. pasti. Ya. Cuma nyoba yang di. Pokoknya nang sudah ubah kau nak namu perempuan sepanjang tadi baru mah. Itu batu cacan dah wak. Wih, sama dia benci awak ya. Itu je. Nanti preman kok itu aja. Jadi nama ikoko gunanya itu untuk jalur sini, jalur anu betul. Kok di dalam tol ya. Jadi seolah-olah awak punya anggota sekian.
Aku nak butuh makan. Iya. Jadi nak fikir kau tak tahu dulu. Hai kan jale. Awak ini kau. Kalau nuri awak om. Ini nak kamu layang gerai kayu kan. Awak ikut. Pokoknya sumpah tu sistem Jepang. Yakuza tu mah. Oh ya kusa. Yo. Ya kusa. Ya kusa. Yo, pokoknya kali pangannya ditembak mati nak awak tak benda. Oh itu. Tak ada lagi betul sumpah. Sumpah tu nyo. Tu baru so. Oh itu lah ya. Pas sumpah dia pinjam pakai pula. Tak, sumpah tu nyo. Sumpah tu. Sumpah banyak ada sumpah apa? Ya yo. Sumpah itu. Pokoknya gelap aja kau. pocong ya. Ada. Bro, awak cari tadi mana kau dokok mah? Macam tu pindah profesi lah. Dari apa gerobak ni om. Aku aja bagi order kau. Kau ajo lah ajo. Oh, nak presenter top kau. Ajo ini. Iyo, nang gaul gaya kau. Tuhan. Ini apanya lagi dikit tu mah? Ayo, patau main mah. Iya weh, ada nak kakak dijinya saja si. Oh iya saja si di kampung pai. Tuhan. Jadi nyo lah bersumpah lu ke mana dia ni? Kau membuat sumpah punya surah lo. Aku akan menjadi seorang raja. Raja lawak king dia. Oh tu. Iyo. Yo. Patau main. Patau nyo kan main kan. Duit. Ayah. Ada. Alun baru kan ni pentas aja doh. Alang-alang penonton foto-foto. Bukannya apa. Itu salah doh. Tiba saya tahu orang ilo nak siapa tu. Kau sebenarnya. Itu acara hiburan untuk orang sakit jiwa. Oh, jadi ni pun instansi belum rumah sakit. Iya. Jiwa. Kalau nak ni janjangnya jauh dia minta tapuk-tapuk. Itu mah. Tapi ada ni apa janji kan? Ada. Saja si kampung yang Pai mah. Lagi panggil ya, mau. Ini akan menggantikan sebagai Raja Kim dan lawak Sumatera Barat nomor 1 je. Ya, cuma 2 orang tu mah yang cek dia mah. Dua tu. Sampai pagi. Kalau jauh nomor 1 yang nomor 2 siapa? Nomor 2 tu lebih kuat. Kalau dia dua ni. Aku mulu ada bayu ni nyolong. Betul. Kalau ada betul itu. Kalau kami berdua lah, kalau kamu 1 je ada mau 2. Kalau ada mau 1, kamu 2. Oh itulah dah. Tapi ada lama nak gini kamu muka lah mulai tua gigi mulai tak ada dah. Kamu dah mulai putih. Orang macam-macam cucu. Jadi nyo deh, dia mau 1, nak pergi 1 aja banyak. Ada perkenalan dia lah. Dan manager mana? Iya itu kan wah, nama kita deh. Awak gini dah. Jadi besok kita dapat pergi tu balik. Ni, mana? Kau mau? Iya 3 dah kan. 6 kita bagi 2. Orang nanya dia celai. Oh 3 seorang. 3 orang. Oh. Kata itu anggota, beku kan dia anggota nan tadi. Nawak cik monyet tadi tu mah. Yang sebanyak tadi tu. Iya. Beku sumpah cuba pacu lah. Pokoknya besok kita bertemu jam 1:30 balik cepet. Jadi Karena A1 kau besok istirahatnya jam 1 balik kurang 10. Lah, beku yang di pertemuan beku setengah jam, 1:30 balik mah. Ayo kiok beku. Ayo pai dah hilang. Oh hilang beku detik. Lah. Assalamualaikum, ada ngapain di sini lah? ini dia, makasih banyak. Ayo, tadi je gerobak mah. Ada itu tetap ada lupa aja tu kalau ini detik kat payah mah. Jadi ini kalau detik mah namanya salah kasbon lah. Tu kau apa ya? Ya. Kapas apa potong saya. Ini kalau mana tu ini lupa je kasbon. Kalau gaji nak 3 detik banyak tak kena tu dong. Kalau kasbon nak 3 detik gitu kan. Lah, bro, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro, melelo. Kalau cuma berdua sampai lagi bro. Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Alhamdulillah. Kopiau.